Southampton berani mencawar Anfield. Mereka mendahului Liverpool di tempat yang paling sukar untuk ditembusi. Tetapi mereka tak sedar, mereka baru sahaja menyalakan api kemarahan di dalam stadium paling menakutkan di England. Sebuah kesilapan besar dari dua pemain senior Liverpool, Van Dijk dan Alisson, memberikan gol kepada pasukan tercorat Liga. Tapi apa yang berlaku selepas itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan kita ingat dalam perjalanan Liverpool kejuaraan musim ini. Dalam video ini, kita akan bongkar apa yang berlaku di Anfield, keputusan berani Arne Slot dan bagaimana Liverpool menukar kekalahan kepada kemenangan yang memadam harapan Arsenal. Jangan skip video ini. Ini bukan sekadar ulasan perlawanan. Ini adalah analisis penuh yang akan dibuat dalam video ini. Arne Slot tahu ini bukan perlawanan mudah. Ya, Southampton adalah pasukan terbawah liga, tapi mereka datang ke Anfield dengan satu niat, untuk menghancurkan rentak Liverpool. Realitinya, Southampton hanya menang 2 kali sepanjang musim. Liverpool pula berada di puncak liga dengan kelebihan 13 mata ke atas Arsenal. Semuanya nampak mudah di atas kertas, tapi bola sepak bukan tentang kertas. Liverpool nampak lesu, tiada kreativiti. Penyokong di Anfield pun mula rasa tak senang duduk. Southampton bertahan dengan penuh disiplin. Hanya satu peluang sudah cukup untuk mereka membuat kejutan. Dan itulah yang berlaku minit ke-45. Satu kesilapan besar antara Van Dijk dan Alisson. Small Bone ambil kesempatan dan boom, Southampton mendahului di Anfield. Anda boleh bayangkan keheningan di stadium ketika itu. Ini adalah mimpi ngeri untuk Liverpool. Mereka perlu menang untuk terus menjarakkan diri dari Arsenal. Tapi mereka ketinggalan menentang pasukan terbawah liga di tempat sendiri. Slot tiada di tepi padang kerana masih menjalani penggantungan. Tapi percayalah, dia sedang menahan kemarahan di tempat duduk VIP, dan apabila whistle rehat dibunyikan, dia tidak menunggu lama untuk bertindak. 3 pertukaran sekaligus. Szoboszlai, Jones, Tsimikas, semua keluar. Slot mahu perubahan segera dan hasilnya magic terus berlaku. Baru sahaja 9 minit selepas separuh masa kedua bermula, siapa lagi kalau bukan Darwin Núñez. Hantaran cantik dari Diaz dan Núñez tiba tepat pada masanya. Liverpool kembali menyamakan kedudukan. Tapi Núñez belum habis di situ. Minit ke-54, dia dijatuhkan dalam kotak penalti. Pengadil tiada pilihan, penalti untuk Liverpool. Dan seperti biasa, King Mo Salah 2-1 dalam masa 9 minit. Liverpool tukar ketinggalan menjadi kelebihan. Anfield betul-betul meletup malam tadi. Pemain Southampton kelihatan panik. Mereka cuba mencari gol penyamaan, tetapi Liverpool sekarang dalam mood killer instinct. Perubahan tactical Slot memang genius. McAllister mengawal tengah, Elliot menggerakkan serangan, Robertson menambah ancaman di bahagian kiri. Liverpool kini berkuasa sepenuhnya. Minit ke-88, satu lagi penalti diberikan, kali ini akibat handball Sugawara. Dan seperti biasa, Salah tiada belas kasihan. Penalti yang sempurna, 3-1. Dan dengan gol ini, Mohamed Salah menjadi penjaring ketiga terbanyak dalam sejarah Liverpool dengan 243 gol, dan kini hanya di belakang Ian Rush dan Roger Hunt. Legenda sedang kita saksikan di hadapan mata kita. Selepas perlawanan, Arne Slot tidak berpuas hati dengan separuh masa pertama. Dia mahu Liverpool meningkatkan tahap intensiti mereka, terutama sekali menjelang perlawanan kedua Champions League menentang PSG. 16 mata di hadapan Arsenal, 2 kemenangan lagi dan Liverpool sudah hampir pasti bergelar juara. Tapi bolehkah mereka kekalkan momentum ini? Yang pasti, Liverpool sudah memberikan satu mesej jelas kepada Arsenal dan seluruh Liga Perdana Inggris. Mereka sudah bersedia untuk angkat trofi. Adakah ini musim di mana Liverpool akan kembali merajai England? Adakah mereka boleh mengimbangi saingan di Liga dan Eropah serentak? Satu perkara yang pasti, jika mereka terus bangkit seperti malam ini, maka satu lagi bendera merah akan dikibarkan di puncak England. Kalau anda rasa Liverpool akan menang Liga, tekan butang like.
Kalau anda mahu lebih banyak analisis macam ini, jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. You will never walk alone.